Macam putih. Kita duduk tani ya. Ni dia buat mie goreng. Nasi goreng siap dah. Ni kuih tiaw 69. Kuih tiaw P. Ramlee. Tengok orang muda buat murtabak macam mana. Dia punya gaya tu. Gaya tu kena ada. Gaya memang kena ada punya. Dia tak sama orang lama buat. Dia orang muda buat ni cergas hit. Rayak kepala batas. Ayak apa ada? Ayak macam-macam ada. Ayak biru ada, strawberry ada, lemon ada, kopi ada, leci ada, blue vanilla ada, melo ada, jambu ada, teh ais ada, temikai ada, pelam pun ada. Satu berapa? Satu RM3, dua RM5. Tu. Offer untuk orang Palang Batas. Lapan-lapan sekali. Ya abang kita, Mas. Ya. Untuk orang Palang Batas RM2-5. Teh ais kata pian. Sila Mas. Kalau pukul 7 sale. Kalau pukul 7 tak ada apalah, pukul 7 clear. Tu. Ayak pun clear, semua clear. Goncang bekas ha. Goncang bekas. Ramadan tiba. Nasi kerabu lemak bakar. Nasi lemak kambing bakar. Ada Ya. nasi kerabu dengan nasi lemak. Oh, nasi kerabu dengan lemak bakar ni. Ya. Nasi lemak ada nasi kerabu, ada nasi lemak. Ah. Ada lemak bakar, ada daging bakar, ayam bakar, kambing, ayam berempah, ikan telur tepung, telur dadar. Okey, tu tengok tu. Dapat 5 beradik, belakang Maidin. Oh, belakang Maidin. Ya. 5 beradik. Tu lemak bakar tu. Ini paling awal habis ni memang Oh, tu nah. nasi lemak Dengan lemak bakar. Satu kan 2 lauk lemak tu. Lemak bakar dengan daging bakar. Kebab. Kebab ayam RM4, daging RM4. Serba RM4 nah. Tabak ni. Mana-mana bazar Ramadan mesti ada bertabak. Tabak ayam pun ada, daging pun ada. Satu berapa nah? RM6. Dia ada nasi berani dengan nasi ketagih. Oh. Yang ni berani. ini berani.
dia. Yang sebelah ni? Sebelah ni nasi ganja. Nasi ganja. Daging. Oh tu. Dia macam mana? Satu set. Satu set eh? Berapa satu set? Daging ikan bilik. Okey. Ayam bawang. Okey. Daging ayam masala dengan daging ayam madu. Ayam masak madu. Salah satu lah. Okey. Dia ada acar. Acar dah, ya. Lalu orang ataupun yang habis awal apa dia? Lalu dewan nasi biryani. Macam mana ni ya? Daging ayam lah ayam bawang. Oh. Ayam bawang jalan. Oh, ayam bawang orang suka dah. Oh ni. Nasi kadang dulu banyak ayam bawang ni. Ya, enak. Ya. Ni gulai. Oh, Ini ayam masala. masala. Okey. Ini ayam madu. Ayam madu. Laksam pun ada. Laksam pun ada. Laksam satu berapa? Laksam satu RM7. RM7. Ni. Tempoi. Palang ayam gunting. Tu. Kalau yang besar ni RM10. Kalau yang kecil RM2-5. Ni goreng panas-panas tu. Ni nasi daging kongsu 1000. Dia satu set RM10. Daging ada, ayam pun ada. Ni bos siap goreng ni. Ni berapa nasi goreng apa? Nasi goreng ikan masin. Ikan masin, ya. Tu. Kampung ada satu lagi tak buat air. Okey. Dua jenis nasi habis. Oh, dua jenis dah. Dua jenis kampung dengan ikan masin. Kampung ikan masin. Ya. Ikan masin tak pedas. Oh, Kampung kita buat pedas air. bagi pedas sikit. Ni pasal malam pun masuk ni dah. Ya, betul-betul takut hutang. Ni dah siap dah ni, mi goreng dengan kuah tiaw goreng. Singapura. Mi tiaw. Tu. Duduk dalam proses lagi. Mat murtabak ayam RM5, daging pun RM5. Tu. Assalamualaikum. Ya. Satu berapa murtabak? Satu RM5. RM5 saja. Sama ya. Oh tu. Dia ada ayam dengan daging. Ayam daging saja. Kepala batas ni. Kepala batas beramperai. Jangan kepala batas Kedah.
Ni ada apa? Bihun goreng, mi goreng, potia goreng. Cucuk udang. Ni. Cucuk udang macam mana? Satu set berapa? RM5. RM5. Kalau nak tambah, boleh lah kan? Boleh ya. Kalau ada tambah extra lah ya. Ya? Kalau tambah ikut apa yang tambah lah ya. Ya, ya. Baik, ya benda kecil ni tapi dia benda tu yang nak pakai. Benda lain tu, Mi goreng, potia goreng, bihun goreng. Ni cok keria. Cok kacang. Popiah basah ni. Ya. Popiah basah satu berapa ni? RM4. Basah dengan goreng ni sama? Ni samosa pun ada ni. Nasi kerabu tumis ori Kelantan. Itu dia tu, nasi kerabu color biru. Duk, macam biasa, boleh pilih. Sama saya. Sambal dah ni. Solok lada. Daging goreng ni. Dan tenggelam dalam Tu piring adik Anis. Satu set RM5. Bubuk muda ni. Caca, bubuk gandum, bubuk kacang, bubuk jagung, pulut hitam dengan kanji. Pasembur gado-gado. Cuk udang ni. Masih guys. Satu set berapa? RM6 dah. Pasembur. Sama harga. Ni pasembur. Ni gado-gado. RM6 dah. Yang tahu ni? Ya? Tahu. Oh, tahu RM5, kutil RM5. Harga mampu beli ya. Dia. Agak mampu beli ah. Boleh belilah. Masih jarang. Maka kena tidak. Makan kenyang tidak lena. Popiah basah dengan popiah goreng. Jangan. Tuh.
Syur kebab. Mereka pakai roti pita. Masuk YouTube. Nah, ni siap dah ni. RM3 je? Yo. Oh, ayam RM3, daging RM3. Ya. Masyhur kebab sebelahnya. Ni. Tahu crispy. Tahu crispy, krup krap dia. Samosa ayam 5 biji RM6. Daging RM6 juga. Tahu crispy RM5. Tu. Tahu bergedil 3 biji RM5. 3 biji RM5. Ayam daging. Nak ayam daging. Dia ada laksa, nasi tomato. Kalau nasi tomato ayam RM8, daging pun RM5. Laksa RM5 dah. Tu. Dia set apa ada? Ayam. Ayam kami bagi ayam asam. Oh, ayam asam. Ya. Ayam asam set bagi lah. Set ada lah. Ini Tu. sudah kau utara bang. Ya. Selalu habis apa dia yang habis awal? Ayam ke daging? Ayam lah. Ayam lah. Oh, suka ayam. Daging pun ikut juga tapi daging satu orang lagi bungkus makan satu lah. Ya. Simpan sok. Ya, ya. Laksa ni laksa utara. Nasi utara bang. Ni. Memang pekat. Tu nah. Kuah isi saja. Tu dia tu. Pekat nah. Memang pekat. Ya. Tahu crispy by Bonda. Tu. Ni satu set berapa ni? Buah ni RM10. Satu bol RM10. Ini cireng satu set RM10, 10 biji. Oh, yang ni, yang potong ni. Terlepas dalam perjalanan dan perjalanan yang menyebabkan siap dan janganlah kamu berduka cita terhadap apa-apa yang akan menimpa kamu. Padahal kamulah orang yang terpilih. Kau yang kasih musuh dengan musuh. Tu goreng tu. Kamu orang yang benar-benar beriman. Ayo, ayuran. Tu disiram tu. Daging pokok rambutan. Ya. Tu satu periuk besar tu. Dia ada yayasan dengan lekap. Bila Ayam asam, jelatah, oset dia lah. Ya. Lepas tu lauk pilih lah. Lauk pilih. Daging. Tu dah tu. Tu ayam masak apa? Masak ros. Nasi lemak. Ayam goreng berempah. Tu. Satu set berapa ni? Satu set RM8 sekali dengan telur. Sekali dengan telur. Oh lah, telur satu lah. RM8 dah. Ya, ayam goreng sini. Bukan goreng di rumah. Goreng panas-panas. Ayam percik. Tu.
YouTube ada YouTube. Ha. Masuk YouTube. Rebahnya ada kan? Rebah. Ada. Itu dia tu. Oh ni RM7 dah. Ya 7. Ha ni 7. Ni 8. Tuh. Ya. Dia ada berapa? 7, 8. 7 8 30 sekor. Sekot 30. Sekor 30. Sebelah 15. 15. Ya. Ha. Nasi ayam ada. Oh, nasi ayam pun ada. Nasi ayam macam mana? Berapa satu? Nasi ayam satu RM7. RM7. 3.20. 3.20. Oh, beli banyak diskaun sikit lah dah. Ha, tu. Siap bakar dah ni, sekok-sekok ni. Goreng. Ya, ayam goreng putih. Tu. Ini dia, ayam goreng apa ni? Yang ni pahit. Yang ni sudah. Kalau sotong RM10. Siap tu dia ni. Ha? Ha. Tu. Restoran Kak Cik ikan bakar. Oh, okey. Ah ni RM3. Ayak ni. Tiap tahun duk tahun ni saja. Boleh cam ni. 1 2 3 4 5 6 7 8 10 jenis. 11 jenis. Ah. Oh ada senang. RM1 ujung. Sila mai. Tu dia. Rayak kepala batas. Ayak apa ada? Ayak macam-macam ada. Ha. Ayak biru ada, strawberry ada, lemon ada, kopi ada, leci ada, Ha. blue vanilla ada, melo ada, jambu ada, teh ais ada, terikai ada, pelam pun ada. Ha, satu berapa? Satu RM3, dua RM5. Tu. Offer untuk orang Palang Batas. Ha. Lapan-lapan sekali. Ya bagi dah mas. Ya. Untuk orang Palang Batas RM2, RM5. Sila mai. Kalau pukul 7 sale. Kalau pukul 7 tak ada apalah, pukul 7 clear. Tu. Ayak pun clear, semua clear. Goncang bekas ha. Goncang bekas. Pukul dia. 7 lagi, 7.20 tak ada. Ah. 7 lagi. 7 ada lagi. Tapi 7 kadang-kadang harga gila-gila. Oh. Lagi gila punya harga. Ha, tu lah kata tu. Ya. Lagi gila punya harga. P7 harga gila. Kita apa masa kecederaan. Ha. Hantam pi asal barang jadi duit. Tu dia. Agak nak dapat harga gila-gila main pukul 7. Pukul 7 Tapi tak ada pilihan tentu. Ah. Boleh pun 2-3 jenis ya. Apa yang ada lah. Apa yang ada lah. Iyalah. Dia tak macam awal. Kalau awal ni Sebelah jenis. Ha, okey. Kalau halal tu kita lelong tu kadang-kadang ayam orang tak suka. Ya betul-betul. Ni buat goreng-goreng ni. Ada tiga udang, tiga ayam, tiga tomato, tiga pino, Ah. masin, Serba nasi goreng lah. semua rasa. Ya. Ni yang berudang ni, nasi goreng udang. Tu. Ni kuih pun ada ni. Goreng panas-panas sini. Satu Okey. Goreng panas-panas sini lah. Ni dia buat mi goreng. Nasi goreng siap dah.
Ni roti john. Macam putih. Kita duduk tahun ni ya. Ayam goreng kunyit. Dengan apa nasi putih kan? Okey bang. Okey. Harga dia macam mana? Ayam goreng kunyit RM10, daging pun 10. Jadi pakai ada tai 12. Macam mana? Jadi ada tai Thailand dia. Okey. Harga RM12. RM12. Oh, alatai ya. Tu. Ni ayam bertemik. Ayam macam ni. Pilihan orang muda. Oh, okey. Dan menu orang muda. Orang muda. Betul. Pecel kerang goreng di sini. Bukan goreng di rumah. Kita ambil video sikit ya. Tu. Kalau rakam kau dah boleh tu. Kau dah dia influencer. Oh tu. Influencer. Oi. Dia muka handsome jadi influencer okey lah. Kalau bukan bulan puasa menjual di mana? Sunshine. Oh, okey. Di Sunshine petang-petang lah. Cuma kalau bulan puasa duduk sini. Sunshine pun ramai lah ni orang lah. Sepekan berapa tu? RM7. RM7. Dia pun telur sekali? Telur dia add-on. Add-on telur tu. Kuih tiaw kerang berapi. Dia sekali goreng tak banyak no? Dua. Assalamualaikum. Salam. Nasi biryani nasi tomato ni. Sebenarnya betul meh. Setiap kali bulan puasa ada sana ya? Ya. Ya. 16 tahun dah duduk sana. Oh nak siap. 16 tahun tu. Tengok tu. Ayam madu ada. Ikan gulai. Ayam berus pun ada no? Ayam gulai ada, ayam bawang ada, daging kicap ada. Tu kurma apa? Kurma kambing. Kurma kambing. Pak, lok apa kak? Ayam ni nak bagi apa? Pak boleh nak? Isi boleh nak? Boleh. Ayam nyok. Tu. Tahun sekali ya bang? Oh tu. Ya. Tahun cuma ada 30 hari ya. Selebihnya duduk rumah. Itu dia. Ya, selebihnya duduk rumah saja. Nyok apa? Nyok matang Nyok matak. Ayam nyok Lemon muda. ada, gula ada, original dah bang. Okey. Original berapa satu ni? Original RM5. RM5. Kalau gula RM6, gula lemon RM7. Lemang pun ada, tu lemang lah haya bang. Ini campur lemon.
Ketupat satu RM1, lemas batang potong tu RM5, rendang sebekas RM5. Ketupat dengan lemang pun ada. Ya, lemang lahak je bang. Oh, Lemang lemang. lahak je, siapa tahu. Lemang lahak ye memang famous dah. Ni ketupat kosong lah, ketupat kacang. Ketupat kosong bang. Ketupat kosong. Lemang lahak ye. Lemang lahak je dia tahu. Ya bang. Goreng. Dia dia. Popiah goreng dengan popiah basah. Satu bekas berapa ni? RM5. Popiah ni tiap-tiap duduk tani lah. Tahun lepas kita main pun duduk tani juga. Aduh. Dia nak susun ni kena pandai ni. Ni popiah resepi sendiri kan? Bukan apa resepi Kuala Kangsar pada ni nasi ayam. Ayam goreng perempah. Tuh. Ini pahala RM8. Ni dah RM8, 3.10. Ni apa nasi ayam goreng perempah? Oh, satu berapa? RM7. Yang tu ayam apa? Ayam bakar? Oh, ayam percik. Harga sama. Sebelah dia tu ayam percik. Ada yang putih ada, yang goreng pun ada belum. Ini ayam percik. Ayam percik kan? Ya, yang putih. Berapa satu? Ada satu 8, ada 7, ada 6. Ada 8, ada 7, ada 6. Tuh. Tujuan paling sedap di Pulau Pinang. Dah habis tu buat dah, habis. Tu buat lagi. Buat lain ni. Berapa satu roti john? Biasa sebelah, kalau tambah Oh, ayam crispy. Okey. Tu, penuh ayam tu. penuh. Bukan kata busit sikit lah. Puas hati lah. Ya, betul. Ada tak mau sayur. Ni. Pak long kebab.
Murtabak Pak Long. Roti john Pak Long. Murtabak ayam daging. Ayah ada gila, sabak. Ayah ada gila, sabak. Ayah ada gila, sabak. Ayah ada gila. Roti john berapa satu? RM5 ya? Oh. Sini dapat dah roti john RM5 ni. Dia ada ayam daging. Itu dia. Oh, murtabak pun ada, roti john pun ada. Murtabak berapa satu? RM5. Ayam daging. Ayam dah daging dah. Ayam dan daging pun ada. Kita tunduk tahun ni ya nah. Bagus lah, dapat pergi tetap senang. Orang nak cari pun tahu. Kalau bukan bulan puasa menjual di mana? Pasar malam. Masuk pasar malam lah ya. Tengok menu tu, kuah tiaw kerang, kuah tiaw udang, kuah tiaw sotong, kuah tiaw campur. Roti jala pun ada ni. Ni kuah tiaw udang. Kuah tiaw goreng sini panas-panas. Bukan goreng di rumah. Sekali goreng berapa bungkus? Dua. Dia tak boleh buat banyak-banyak ah. Tak boleh. Dia lari rasa ah. Ya. Dua pun banyak. Oh. Ni Raja Karipak. Raja Karipak. Ya. Tengok saiz karipak tu. Ni Karipak, Pak Wan Kak. Tu. Ya. Goreng panas-panas sini. Ni ayam lagu ni. Tu dia. Berapa jenis ada? Ada kalau bulan puasa ni ada 5 jenis. 5 jenis. Ada ayam, daging,
Tadi telur dengan bilis. Okey. Pecah dengan bawang. Ni bawang ni. Okey. Jeruk dia lah. Ha. Dia dah pakai suka ni. Oh tu. Ni. Satu berapa lah? Satu RM3, lepas RM2 ni. Satu RM3. Semua sama harga. Kan ada sini telur ni. Oh tu. Telur satu lah. Bawang dah pakcik. Bawang dah telur dengan daging ya. Tu Raja Kari Pub. Ya, boleh. Cok dah campur. Ya. Cok dah ni RM1. Ha. RM1. Goreng di sini tu. Bukan goreng di rumah. Yes, kalau satu set berapa? Satu set RM7. RM7. Ha. Dia kuah kacang. Kuah ni RM7 ni? Ya, Ni satu set RM7. Kuah kacang. Nasi komok. Tak payah pergi Thailand lah. Kan? Tak payah pergi Hatnyai ke, Betung ke. Ada jenuh nak masuk. Sini pun ada nasi komok. Dia nasi komok ni nasi daging lah. Daging pun boleh, ayam pun boleh. Daging pun boleh. Kambing pun boleh. Tuh. Atau tu goreng apa? Ayam. Goreng ayam. Goreng ayam. Goreng ayam panas-panas. Itu dia. Nasi komok. Satu berapa? Satu RM9. RM9. Ayam saya 2 kilo, potong 8. Oh. Itu dia. Ayam saya 2 kilo, potong 8. Sak lah tu. Ni kuotiao 69. Kuotiao P. Ramli. Tahun lepas pun duduk tanah Irak. Keluarga 69. Kalau bukan bulan puasa menjual di mana? Jadi setahun sekali lah. Oh, tahun sekali dah. Itu dia. Tahun sekali baru jumpa. Jadi bulan puasa dia. Jadi kalau luar bulan puasa buat kerja lain lah. Ni gaya-gaya kontraktor ni. Tu, sekali goreng satu kan? Satu-satu. Ni, ada udang. Kalau kosong ni berapa satu? RM7. Saknya goreng tu. Sudah haras murtabak. Ayam RM5, daging RM5. Dia ni. Cik.
Tengok orang muda buat murtabak macam mana. Dia punya gaya tu. Gaya tu kena ada. Gaya memang kena ada punya. Dia tak sama orang lama buat. Dia orang muda buat ni cergas hit. Satu berapa murtabak? RM5. Kalau apa ni bukan bulan puasa menjual di mana? Di Penaga. Penaga? Oh. Pasar malam Penaga? Penaga ada bazar Ramadan tak? Ada? Penaga ada juga. Tapi tak menjual sana lah. Aku takut lah masuk. Oh. Ni ada baju apa minyak jauh kan. Semua family buat. Ya. Oh, mereka ni family pandai buat murtabak ni. Tak apa, bila-bila nanti kita pergi Penaga. Penaga tak mana? Tapak pasar malam eh? Ya, ada. Kita dapat pasal malam. Takut pasal pagi. Tapak pasar pagi? Dekat dia market. Okey, tahu. Nasi ayam goreng. Berapa satu? RM6. Masih ramai tu. Kita boleh tengok lah. Ayam sekata RM2. Dia tu. Oh, patutlah ramai. Mana RM2? Mana RM2.5? Oh. Ni RM2.5. Ni RM2. Ni ramai duk pilih RM2 je ni. Boleh ambil banyak. Tu. Tu nampak dah. Kalau bukan bulan puasa menjual di mana? Penaga. Pasar malam. Kedai. Weh, banyak kedai kan? Oh. Oh, memang famous lah ni depa ni, kedai pun banyak. Belah mana tadi? Penaga. Tiga tu. Okey. Boleh cari lepa lah. Kedai pun jual ayam ni, nasi ayam tak? Kedai ayam goreng saja. Ayam goreng saja. Pasal ni kami buat nasi ya. Okey. Nasi ya. Yang mana? Automatic chicken. 70,000 dah. Dah terjual. Tu dia. Sedap, lazat, tepat. Mana dia? Nasi ayam buttermilk. Oh ni. Satu berapa lah? RM8. Tu. Oh yang buttermilk ujung ni. Ya. Belanja ayam berapa? Berapa dek? Ni ayam berempah. Tengok ayam pun tahu boleh kenal tu. Semua. Si goreng berempah. Berapa bang? Berapa? Kalau bukan bulan puasa, menjual di mana? Di Seri Serdang. Seri Serdang. Situ pun jual ni tak? Sama dia. Sama dekat menu. Ada kedai lah. Kopi ayam nasi ayam. Okey. Dekat mana? Dekat Seri Serdang. Seri Serdang. Belakang ada masjid Badu Rahmat. Okey. Puding karamel. Ada setengah lepas tak jadi. Tapi hari ni jadi. Satu RM3.5, dua RM7. Ni menu rembayung ya. 11. Tu. Mana-mana bazar Ramadan tadi ada puding karamel. Yang ni puding karamel coklat.
Ini special sikit. Dia ada coklat apa? Yang ni sikit. Coklat. Kek coklat ini. Selalu yang habis awal apa dia? Puding karamel. Yang banyak orang suka. Sama habis Semua sama-sama habis. Malah tak semua orang suka. Oh, yang special dia. Oh, yang ni habis awal ni. Tu. Raya.